guys, so welcome back to my channel. So hari ni I nak buat satu menu, which is I nak recreate Khairul Amin's punya recipe, which is I nak buat pudding caramel. Pudding caramel is not my favorite dessert, tapi I macam teringin nak makan. So my husband pun nak try nak makan, tapi nak tunggu orang masaknya belum lagi. So jomlah teman kita orang beli barang-barang keperluan untuk buat caramel pudding. Apa masalah? Nak ambil telur. Ada telur. So kita dekat. So kita dekat NSK nak cari barang-barang caramel pudding. Nah ni susu sejat. So ada sedikit masalah. Ada 3 bahan yang tak cukup tadi. Dah cari dekat NSK tapi tak ada, habis, out of stock. Mungkin paksa kita keluar pergi kedai rakan, which is kedai bakery yang jual-jual bahan-bahan roti, bahan-bahan bakery, kuih-muih semua tu. Memang nasib baik juga lah sebab dekat dengan rumah je, dalam 2 minit macam tu je. Kita nak cari which is vanilla essence, loyang untuk letak pudding caramel tu, dengan cream cheese. Dekat rakan. So kita dapat musim mencari bekas loyang. Comel. Letak sini boleh? Nak? Tak ada Speedmart. Agak-agak saya takut lah beli Speedmart, sebab Speedmart macam ramai. Kita ada masalah lagi. Jadi kita dah beli ni cream cheese dengan loyang ni. Lepas tu asa vanilla pula habis. Dia ada tapi tak ada yang small mini size yang orang suruh pakai je kan. Dia ada yang botol besar je. Dugaan cari bahan untuk buat pudding caramel ni. Kat sini banyak. Sini banyak gila hijau, kuning, semua ni. Hai Kepet. So hari ni kita nak buat pudding caramel. Tadi I beli barang semua dekat NSK, dekat rakan, kedai Aceh. Jadi bila tak semua barang cukup, kena cari barang yang lain. Tapi jangan derhaka resepi. Yang penting jangan derhaka. Sekejap I dah save pudding caramel resepi Khairul Amin. So inilah. And apa yang kita perlukan, yang pasti kena ada loyang, vanilla essence, lepas tu cream cheese, lepas tu susu sejat, roti, telur. Kena ada gula. Mula-mula kita kena ada kual dulu, setengah cawan gula. Kita buat base dulu. Kena ada blender
So I tak ada blender yang macam bawang tu, yang mesin bawang mesti kisar. I dapat blender yang macam ni. Okay kan. Tu kena ada susu sejat 2 cawan. Lepas tu 4 biji telur. So ada 4 telur. Okay, sorry ya sebab kamera position atas bawah. Sebab kita tak ada monopod yang boleh melekat ke atau tripod yang boleh stand ke. So yeah, it's hard to be content creator. Lepas tu kita perlukan roti 2 keping. So don't worry ya, semua bahan-bahan ni semua baru beli fresh lagi daripada kedai. Wow, dulu dia punya I'm so sorry guys. So this is my first time. Jadi kita letak dalam terus. Puding caramel je. Oh, looks so tempting. Bismillah. Okay, bila dah siap semua, kita nak blend benda ni. Okay, make sure kena blend betul-betul. Kita nak gula, nak panaskan. Sebab nanti kita nak letak dalam loyang ni kan. Nanti dia akan mencair dalam loyang ni. Jangan kacau. So dia kena macam ni je. So I think this one okay kot. Dah letak gula ni. So biar dia sejuk sekejap. So sementara tu for a while kita akan tapiskan dulu butter dulu. Kita nak ada seledak. Kita perlukan alahai comelnya ni untuk macar itu. Berkecah. Penat. Panas. Bila dah siap benda ni, puding caramel, kita akan kukus dulu. Kukus dalam 45 minit kalau ikutkan KA punya resipi. Tapi I nak kukus dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, supaya tak nak macam pecah ke buruk kan begitu. So I kukus dulu dengan api yang slow. So korang doa kalau I dapat puding caramel yang cantik macam orang lain yang dapat dekan yang berjaya. So I baru student, baru nak masuk, baru nak buat assignment. Dan nak habis Ramadan, kita baru nak buat assignment. So kita dah kukus benda ni dalam 10 minit dulu. Lepas tu baru kita drag lagi. Semoga jadi guys, semoga jadi. Right, update sekarang pukul 6.40. So this is after tak dipanaskan, terus tak dalam peti, bagi dia sejuk dulu. Tapi nampak macam texture dia nampak macam ni ada goncang. So nampak macam tepi-tepi tu dah lopong-lopong. So ini yang lebih tadi balance. So mungkin I akan buat for second batch. Okay, untuk esok ke kalau sedap I buat lagi. Pukul 9.8 minit. Dah lebih 2 jam. So kita tak sabar nak try. And korang tengok, I dah letak pinggan dah. Okay, so dia macam ni. Bismillah, semoga jadi. Memang jadi. Wow, macam dia punya ni. Tu
potong-potong. Sekejap, ambil gambar. Macam gedi-gedi. Ni campur telur ke? Ha. Tu tak campur telur. Tim. Dia kat depan. Dia tak pakai baju. Untuk first time beginner boleh try. Tak muak kan? Dia tak muak. Dia tak honey ke apa. My husband approve. Okay, so itu saja. Bye. Jumpa lagi.